Sebuah lagi filem seram yang dah masuk dekat Netflix Malaysia yang bertajuk Labina. Karya daripada negara jiran kita Indonesia. Kalau korang tengok tajuk dia kan Labina, apa maksud Labina ni? Okey, pada awalnya Nisa ingatkan Labina ni bermaksud nama pelakon utama dalam filem ni, ataupun mungkin nama tempat, ataupun mungkin nama hantu dalam cerita ni. Tapi sebenarnya kesemuanya salah. Kalau korang baca daripada belakang, dia bermaksud kanibal ataupun kanibal. Macam kita sedia maklum, kanibal ni adalah manusia yang makan daging manusia. Secara ringkasnya, filem ni dia mengisahkan tentang Najwa, seorang ibu tunggal menjadi guru di sebuah sekolah di kawasan kampung pedalaman, telah mendapat tawaran untuk menjadi tenaga pengajar di sebuah sekolah private ataupun sekolah swasta yang terkemuka di Jakarta, Indonesia. Disebabkan Najwa ni dia ibu tunggal dan gaji dia masa tu pun kecil untuk tanggung anak dia Yanti belajar. Jadi disebabkan itu, Najwa ni mengambil keputusan untuk terima tawaran menjadi tenaga pengajar di sekolah swasta tu. So dia pun telah bawa anaknya ni Yanti pergi ke Jakarta. Bukan itu saja, tapi anaknya Yanti juga turut mendapat beasiswa untuk belajar di sekolah swasta tu. Disebabkan anak dia ni terlalu bijak. Waktu mereka sampai dekat sekolah tu, mereka telah disambut dengan sangat baik oleh pengusaha sekolah tersebut. Mereka telah diberikan rumah banglo yang sangat cantik. Mereka telah diberikan segala kemewahan lah, maksudnya segala kemudahan. Contohnya macam telefon, TV ke apa, semua diberi. Keadaan menjadi pelik apabila maknya Najwa ni mula nampak perkara-perkara aneh dekat rumah tersebut. Waktu hari pertama je diorang pindah kat situ, mak dia dah mula kena gangguan dah. Dan keadaan menjadi makin seram apabila maknya ni berkenalan dengan seorang guru bahasa Indonesia dekat sekolah tersebut yang bernama Sri Ratih. Kalau korang nak tahu kenapa Cikgu Sri Ratih tu muncul, korang kena tontonlah filem ni sampai habis. Apa yang Nisa boleh katakan, filem Labina ni, keluarga kanibal ni ala-ala vibe macam cerita vampire tau. Macam cerita Twilight, macam tu lah. Family keluarga kanibal ni hello lah. Biasanya kalau kita tengok cerita kanibal ni kan macam cerita apa orang kata wrong turn tu kan, macam teruk kan dia punya pemuka fizikal diorang kan. Tapi berbeza dengan filem kanibal ni, diorang punya fizikal diorang semuanya hello-hello, handsome-handsome, cantik. Okey, daripada nenek sampailah ke cucu dia, semuanya hello. Apapun untuk filem Labina ni, Nisa boleh bagi rating 7/10. Nisa suka storyline daripada awal sampai habis. Cuma Nisa kurang sikit part ending dia. Mungkin korang rasa dia punya ending puas hati, tapi macam bagi Nisa ada je pilihan lain. Tapi kenapa pengarah ni pilih solution yang itu juga? Mungkin lah pengarah dia nak buat Labina kedua. Mungkin. Okey, jadi apa pun, mana yang dah tengok filem ni, cuba korang komen apa pendapat korang tentang filem Labina. Mana yang belum tonton, korang boleh layan je dekat Netflix. Okey?